Hari ini saya datang ke Public Gold Bangi untuk saya jual emas yang saya dah beli pada tahun 2023 dan tahun 2024. Pada tahun 2023, saya beli emas 100 gram, harga dia lebih kurang RM32,000. Pada tahun 2024, saya beli emas yang 50 gram, harga dia lebih kurang RM19,000. Tapi hari ni tuan-puan, kalau saya jual emas di Public Gold, 100 gram hari ni harga jual balik lebih kurang RM56,000. Kalau yang 50 gram, harga dia lebih kurang RM28,000. Dengan kata lain tuan-puan, daripada 100 gram ni saya dah boleh dapat keuntungan lebih kurang RM19,000 lebih. Kalau yang 50 gram ni lebih kurang 10 ke 11,000. Jadi inilah kelebihan bila mana kita menabung emas dalam jangka masa panjang. Kalau kita nak jual, kita boleh dapat keuntungan. Cuma satu ilmu saya nak bagi dekat tuan-puan, nak jual emas ni hanya ada 3 keadaan sahaja. Ini based on pembacaan dalam buku wang emas. Pertama, bila mana dah capai matlamat. Contohnya target simpan emas untuk langsaikan hutang, target simpan emas untuk pergi haji. Bila nak dapatkan target ni, maka pada waktu tu boleh jual emas. Yang kedua, ada peluang nak tukar kepada aset yang lebih besar. Contohnya ada emas yang 100 gram ni RM56,000. Jadi ada tanah yang kita nak beli, yang kita boleh buat sewaan rumah ke apa benda, yang boleh datangkan aliran tunai, maka boleh tukar aset kecil ni kepada aset yang lebih besar yang ada cash flow. Dan yang ketiga, bila mana berlakunya kecemasan. Kalau tak ada 3 keadaan ni, anda tak perlu jual emas. Jadi hari ni saya nak jual emas saya untuk saya cukupkan target yang saya dah set. Jadi untuk anda yang tengok video ni, simpan emas dalam jangka masa panjang, anda akan dapat keuntungan. Nak lebih banyak ilmu emas dan kewangan, teruskan follow saya.